Dalam video ni, aku akan makan makanan viral TikTok dan aku akan bagi review yang paling jujur. Apa ni? Okey, kita mulakan dengan roti obat ni. Dah terjual lebih 50,000 tau dekat TikTok. So, patut tak korang beli? Okay, first kita akan rasa flavor strawberry. Semua flavor sama saja. Dekat luar ni macam ada, aku tak pasti yang dekat luar ni flavor apa dia. Tapi dia dua roti. Lepas tu dekat dalam dia tu ada letak jam. Roti dia macam roti gardenia. Jam ni macam jam biasa yang pun boleh beli kat kedai. Ni kalau hampa malas nak buat sendiri, yang pun boleh beli je ni. Dia bagi dalam paket banyak-banyak. So bila-bila hampa nak makan, nak pergi sekolah ke apa-apa, boleh ambil. Kita rasa yang coklat pula. Coklat ni bukan macam inti coklat yang dekat roti gardenia biasa tu. Dia macam, coklat dia macam jam juga. Aku tak reti nak cerita macam mana. Kalau hampa beli roti ban, coklat dekat dalam dia lebih kurang macam ni. Okay, ni flavor roti keju. Ada keju sikit kat tengah. Keju dia pun rasa macam jam. Dia lebih kepada spread jam yang letak kat tengah tu. Ini flavor blueberry. Dan aku expect isi dekat dalam ni tu pun pakai jam biasa saja. Jam biasa. Jam roti blueberry yang biasa hampa makan lah. Tapi okey lah kalau nak buat makan-makan, bangun tidur tak sempat nak pergi kerja, nak beli breakfast ke apa-apa tak sempat kan, boleh makan, tak ada masalah. Dia punya expired pun lama. Jadi sampai Januari 2026. Sekarang bulan 11 2025. Okey, untuk rating aku bagi 4.3. Dia convenience tapi dia tak ada terlampau sedap yang macam nak makan tiap-tiap hari ke apa. Okay, next one ni pan mi yang dah dekat 200,000 tau terjual dekat TikTok. Ingredient dia simple, macam korang masak Maggi je. Tapi aku sarankan kicap tu jangan letak lebih sangat kalau korang tak nak masin. Okay, perencah je kat sini. Apa yang aku nampak, minyak, cili kering dan juga kicap. Itu je, simple punya ingredient saja. Dan dia tambah dengan ikan bilis. So ikan bilis tu untuk protein lah. Okay, cili dia pedas dan hampa boleh rasa sikit kicap dia tu. Ikan bilis tu dia buat rangup sikit. Tapi for me, kalau boleh hampa masak ni, masaklah dengan telur ke, lebih tambah sayur sikit ke, sebab dia memang rasa kosong lah, dia tak ada rasa apa sangat pun. Yang aku suka pasal mi dia. Mi dia tebal, kenyal, memang sangat-sangat sedap. Aku suka mi dia. Tapi dia terlampau kosong lah. Maybe sebab tu juga dia letak ikan bilis, so that hampa makan tu dia tak rasa kosong sangat-sangat. Untuk rating aku bagi 4.3. Sesuai dengan harga, hype dia, ramai yang beli maybe sebab sihat. Boleh ganti kalau hampa tak mau makan Maggi malam-malam, nak makan benda yang sihat malam-malam, sesuai makan yang ni. Okay, so sekarang kita akan try this rempeyek. Yang ni flavor salted egg, yang ni dia flavor Korean spicy. Dia ada dua flavor lah. So kita akan try dulu. So kita try yang biasa dulu. Okay, aku pernah beli dah dulu benda ni, memang sedap. Dulu mula-mula aku beli tak ramai orang beli. Sekarang tiba-tiba dah sampai berapa ribu dah. Dia punya bekas besar tapi separuh angin. Review lah. Dia rangup and rasa MSG tu macam mengembang dalam mulut tau. Salted egg dia pun tak ada rasa kuat sangat. Quite nice. Dia tak ada masin-masin sangat. Dia sikit je masin. Rasa dia letak macam kacang. Dia tak tahu dia letak kacang apa. Tapi yang ni dia spice apa? Yang ni dia salted egg juga, tapi dia ada Korean spicy. Pedas sikit lah. Dia merah sikit lah. Rasa dia sama je, cuma yang ni dia lebih, dia pedas lah. Tu je. Kalau siapa-siapa yang minat pedas, ambil yang spicy Korean. Kalau yang tak minat pedas, nak makan salted egg saja, ambil salted egg biasa. Untuk rating aku bagi 4.7/5. Yang ni untuk sesiapa yang selalu travel dan nak cari makanan yang mudah untuk masak. Mi segera ni dah terjual lebih 50,000 tau dekat TikTok. Senang gila nak masak dan dia siap bagi dengan fishball lagi. Okay, so dah siap kita punya mi syak. Mi syak rasa tom yum chow kung po. Kena kacang-kacang ni sikit. Okay, je kita rasa. Bagi aku mi dia mi nipis, mi kecil-kecil. Macam kalau kita biasa makan yang samyang ke apa kan, dia punya mi tu lebih tebal. Yang ni macam mi Maggi sahaja. Tapi okey lah, dengan harga dia yang murah. Rasa tom yum dia kuat, tapi rasa macam tom yum Maggi biasa saja. Bola dia ni 3 dia bagi yang kecil, lepas tu dia bagi 2 yang besar macam ni. Jadi tom yum ni dia tak rasa pedas sangat. Dia ada rasa pedas tu tapi tak pedas sangat. Okey je. Rasa tom yum ni pun kuat. Bola dia pun sedap. Kalau hampa nak pergi camping ke, hampa nak bawa pergi berkelah ke apa-apa, ambil yang ada heating pad, senang nak masak lah. Untuk rating aku boleh bagi dalam 3.9/5. First, rasa dia rasa normal, rasa biasa. Untuk apa plus point dia adalah dia mudah untuk hampa nak bawa pergi mana-mana. Makanan segera yang mudah. Untuk penggemar nancis, korang kena tengok ni. Nancis ni dah terjual dekat 10,000 tau. Ada 2 saiz korang boleh pilih. Yang aku nak try ni saiz mini. Okay, untuk ini aku sangat-sangat excited sebab aku suka roti dan aku suka cheese. So ini adalah roti cheese, nan cheese. Dan dia bagi garlic spread free. So dia setiap pembelian tu memang akan dapat garlic spread lah. Okay, so kita akan try ni. Kena cicah dengan garlic ni, tapi kecil pula. Rasa macam roti yang mahal. Dia punya cheese pun cheese yang jenis boleh tarik punya. Bukan cheese yang cheese sauce ke apa ke. Dia memang betul-betul cheese lah. Bila cicah dengan garlic spread ni, memang rasa macam makan roti garlic. Yang aku beli ni versi yang mini. Kalau hampa nak, hampa ambil yang besar tak payah. Lagi berbaloi. Kalau bandingkan tapak tangan macam ni, senang nak masak. Masuk dalam microwave, masuk dalam air fryer ke,
Ni kalau contoh hampa nak makan tengah-tengah malam ke, ataupun macam pagi-pagi nak buat breakfast ke, sangat-sangat sesuai. Actually aku boleh bagi ni 4.8. Sangat-sangat perfect. Dapat 8, cheese kat dalam banyak. Garlic spread dia sedap. Rasa garlic yang tak kuat sangat. And combination dengan this naan cheese sangat-sangat nice lah. Nak makan spaghetti tapi kau seorang je nak makan? Spaghetti ni murah gila dan dah terjual lebih 700,000 tau dekat TikTok. Gila weh. So first kita akan try spicy carbonara. Dan dekat dalam ni dia bagi 2 perencah saja. Kita ada minyak. Minyak dia bukan carbonara. Dan juga bumbu. So dia actually dia bukan macam spaghetti yang kita selalu makan. Spaghetti yang selalu kita makan kan dia macam berkuah. Yang ini dia macam goreng. Untuk harga yang sangat-sangat murah, bagi aku acceptable lah. Dia tak bagi kuah. Aku tak sangka dia pedas macam ni. Tapi pedas yang sedap. And also, aku tak suka sangat cheese yang bau tau. Yang ni dia pakai cheese yang berbau. Dan yang best dia adalah dia punya daging lembu yang dikeringkan kot. Maybe yang tu a bit of lembu daging. Apa tak rasa macam makan Maggi biasa, tak rasa macam makan mie sedap biasa. This is another level punya instant noodle. Okay, untuk spicy bolognese pun sama. Dia ada 2 perencah, minyak dan juga bumbu. Dari rupa bolognese ni aku macam tak suka sangat sebab dia macam nampak kosong. Berbanding tadi carbonara ada nampak macam daun tu kan, totally nampak macam berminyak sahaja. Tapi dia ada juga tiny bits of beef. Atau apa ni? Aku tak rasa aku boleh ambil lagi satu suap pun. To be fair, aku memang tak suka bolognese. Dia rasa macam terlampau masam. Maybe untuk korang yang minat makan bolognese, korang akan okay makan benda ni. Tapi this is aglio olio, which is kalau dalam bahasa Melayu dia adalah mi goreng. What topping is this? Like lot of bawang. Dia tak bau, dia tak rasa macam daging. Aku rasa dia macam bawang. Secara jujurnya, this is mi sedap bentuk pasta. So total untuk spaghetti carbonara dia pedas, boleh bagi 4.6. Untuk bolognese, I'm sorry, I'm not a fan of it. Aku tak suka bolognese. Tapi tak apa, aku bagi 3.1. Dan untuk aglio olio, so aku boleh bagi 3.75. Okay, jadi kita ada 2 chocolate marshmallow dekat sini. Okay, so sekarang kita akan try flavor white chocolate with strawberry marshmallow. Yang ni adalah top seller kita. Paling ramai yang beli, paling ramai puji kita sedap ini. Siapa-siapa yang first time nak try, boleh try flavor white chocolate dan strawberry marshmallow. So yang ni adalah flavor dark chocolate dengan vanilla marshmallow. Untuk siapa-siapa yang tak apa nak makan manis sangat, tapi baru nak try chocolate marshmallow ni, saya suggest untuk try flavor dark chocolate vanilla marshmallow dulu. Kalau korang berminat, boleh tengok dekat dalam beg aku ni. Hari pertama buat coklat marshmallow sampai aku dapat jual 10,000 coklat marshmallow. Aku baru start jual coklat marshmallow ni. Kami gunakan dark chocolate sebab rasa dark coklat ni dia lebih pahit sikit. Aku punya marshmallow ni dah manis, jadi aku tak nak lah terlampau manis sangat aku punya coklat marshmallow ni. Lepas tu aku nak bagi rangup juga aku punya coklat, so aku letakkan rice puff yang aku gaulkan lagi dengan dark coklat juga. Tapi dark coklat ni dia cair sikit. Dan lepas tu barulah kita cover balik dekat bahagian bawah ni dengan coklat yang lebih tadi. Dan korang kena ketuk-ketuk sikit untuk bagi dia rata. So saiz coklat marshmallow yang aku buat ni besar tau. Dia lebih kurang dalam 250 gram, panjang lebih kurang dalam 16cm, lebar 8cm dan tinggi 2cm. So korang boleh bayangkan lah besar dia macam mana. Nak balut pun kena pakai 2 coklat wrap. Packaging kita orang buat betul-betul secure. Kalau korang nak beli, boleh tengok dekat dalam beg kuning. Dan korang tak perlu risau, aku akan post sekali dengan ice pack.